Serba merah untuk tuan rumah. Wajah muka-muka yang berada dalam kesebelasan utama mungkin anda sudah jangkakan melihat apabila mereka berjalan masuk ke tengah padang nanti untuk kedua pasukan dan memperlihatkan muka-muka pemain-pemain utama tetap berada dalam kesebelasan utama walaupun beberapa pertukaran tetap berlaku. Namun ia adalah antara yang terbaik yang dipertaruhkan untuk aksi yang sangat-sangat penting. Untuk aksi yang pertama di peringkat suku akhir. Sesekali dia naik ke atas. Dia tahu kelebihan James Okuosa. Baik dorongan ini, bahaya untuk di PMM. Oh sayang. Ada ruang tetapi tidak ada berlaku percubaan terus. Tak cukup tinggi. Ditanduk keluar pertahanan. Masih ada peluang kedua untuk Kuching City. Pedro lebih lama. Sedikit kekeliruan. Ada peluang. Percubaan terus, satu pressing, terkena palang. Percubaan kedua juga dihalang. Susulan dari Jerome. Keadaan yang kelang kabut di benteng pertahanan di PMM. Hampir-hampir dihukum. Tenang, kawalannya baik. Dia mencari ruang yang terbaik, barulah menolak kepada rakan Pedro ke tengah semula untuk Jerome. Masih lagi mengawal, cuba untuk bergerak masuk dalam kawasan penalti. Moses pula percubaan dari luar kawasan penalti. Bermaksud di PMM ini pergerakan mereka perlu lebih tersusun dan perlu bergerak dalam satu unit. Bahaya. Mereka ditekan. Satu telakan pantas kepada Jerome. Satu ketenangan dan juga penyudah yang cantik untuk Kuching mendahului ketika ini. Minit ke-38 diraihkan bersama oleh penyokong-penyokong Kuching City FC. Kita melihat bagaimana mereka mengambil peluang. Ketenangan Daniel Asri menolak kepada Jerome Tame. Dan dia kali ini lebih tenang untuk memastikan Haimi berjaya dijinakkan untuk membuka jaringannya pertama. Satu penyudah yang begitu menarik dan juga cantik. Dan sedar maupun tidak, mereka kini berada di minit terakhir sebelum kita lihat pengadil keempat yang mengesahkan berapakah minit taman masa di penghujung separuh masa yang pertama ini. Rumah ketinggalan. Katakan tidak untuk dadah, katakan tidak juga untuk gangsterism. Kita mahukan liga kita, liga yang bersih. Hanya di kalangan pemain. Satu peluang tinggi dari tuan ketua pasukan Tommy. Oh, jarang kita menyebut nama Tommy di separuh masa yang pertama. Ya, ke hadapan satu antaranya berbahaya. Dan kesilapan yang tidak disengajakan. Nama yang mungkin mustahil lakukan kesilapan sebegini. Tetapi antaran dari Miguel Oliveira mengelirukan James Okuosa. Dia mahu membantu Haziq. Tetapi niat asalnya itu akhirnya tampanan kaki kirinya itu tidak tepat. Jika mereka diasak. Petrus Shetembe. Daniel Asri juga di atas. Cuba sesekali mengalihkan perhatian, mengganggu barisan pertahanan dan juga penjaga gol. Lambungan tinggi, tandukan. Tandukan kesilapan. Tumpukan sebenarnya. Oh, apa yang berlaku? Jika gol penyamaan di PMM hasil kesilapan pertahanan ketua pasukan mereka. Gol kedua pelawat pula hasil kesilapan penjaga gol di PMM. Tumpukan yang tidak tepat dari Haimi. Tumpukannya itu sebaliknya masuk ke dalam gawang. Memang mungkin juga ID mau melengah-lengahkan penguasaan untuk Kuching. Tapi mereka juga tidak akan lepaskan peluang jika ia terbuka. Petrus. Bahaya percubaan leret itu berjaya melepasi.
Dan juga masuk ke gawang. Akhirnya peluang itu sampai kepada Ramadan Saifullah Usman. Dan akhirnya jaringan yang ketiga itu dicipta oleh pemain yang lain pula. Terlihat bagaimana peluang itu terbuka untuk Ramadan Saifullah. Patrice Tembi, satu sentuhan, tolak ke kanan dan terus membuat percubaan. Satu pintasan segera yang ditampilkan oleh Ibrahim Sule yang cukup bertenaga sebaik dia dimasukkan. Jordan Murray, Ibrahim Sule, percubaannya melampaui tinggi. Agresif pemain yang baru masuk ini. Jordan Mintah juga yang baru masuk tadi. Kita lihat di satu percubaan. Oh, cantik. Tapi percubaan itu tidak masuk ke dalam gol. Namun secara tiba-tiba baru ada sentuhan dari Jordan. Itu tugasnya mau melengah-lengahkan di sudut tepi sana. Dan pengesahannya, Afzal Hilmi telah pun meniup tiupan whistle untuk menamatkan aksi suku akhir yang pertama yang berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah, yang menyaksikan tuan rumah terpaksa akur akan kehebatan dan juga kebangkitan dari Kuching City FC. Jadi menamatkan aksi suku akhir yang pertama Piala Malaysia 2026 yang mana menyaksikan Kuching City menewaskan DPMM FC 3-1.